Steady lah bro. Everybody give it up for Aman Ra. Yo, Assalamualaikum Cedric dan Bob. Waalaikumsalam. Yo. What's up, player? Terima kasih sebab ajak saya ke studio Sembang Kucing. Welcome to our humble studio, brother. Looking good, ah. Mana dapat modal? Mana ada. Biasa-biasa je bro. Okey Aman Ra, tanya sikit. Lagu Bangun ni, kenapa lagu ni sesuai dengan gerakan kita bagi jadi CIMB? For me, gerakan kita bagi jadi oleh CIMB memang dekat dengan perjuangan saya. Yeah. Who would have thought bank macam CIMB boleh collaborate dengan artis hip hop macam saya? That's real bro. Yeah. Ini menunjukkan komitmen CIMB dalam memperkasakan komuniti budaya dan seni tanah air, my man. Yeah. Wah, nice lah CIMB. Okay, soalan ni agak personal sikit. Apa memory terawal Aman Ra tentang Merdeka? Cuba kongsi sikit. Yeah, that's a good question. First memory for me is, kalau secara visual is video hitam putih Tunku Abdul Rahman tengah laungkan Merdeka. Audio pula is lagu Sudirman. Tanggal 31. Yup, that took me back. Betul tu, yes. That's core memory for me. And bagi saya, Merdeka tu maksudnya bebas, muhibah, bangga. Bangga jadi rakyat Malaysia tu is non-negotiable. Ni satu statement yang sangat padu dan menyentuh hati. Thank you bro. Dengar cerita Aman Ra ada plan baik punya malam ambang Merdeka nanti. Betul Bob. Malam 30 Ogos saya akan share stage dengan 12 artis terkemuka termasuk Kit Sante, Danny Khoo, Pasha, Haziq Rosby, Mimi Fly, Aina Abdul, ramai lagi. Apa lagi yang kau nak? Kami akan menghiburkan warga kota Kuala Lumpur di Dataran Merdeka sempena konsert Ambang Merdeka. Kita bagi jadi anjuran DBKL dan CIMB. Kita kena ingat dalam memperingati jasa-jasa tokoh negara kita yang telah menentang penjajah dan membentuk Malaysia dari akar. Betul tu bro. Kita juga kena tahu bahawa keamanan dan perpaduan kaum itu adalah senjata kita sebenarnya. Real bro. Tahun ni juga ada kelainan sikit. Saya dan rakan-rakan artis lain akan jadi hero-hero bersejarah. Tapi Cedric dan Bob kena turun padang sendiri dan tengok siapakah watak-watak yang kami akan mainkan. Aku main hero yang paling kau punya. Yang kau tu yang nak kena tengok ni. Bro, tak ada ke backstage pass? Mail lah sikit. Alamak, backstage pass tu tak dapat amat. Itu special for artis dan crew only. Tapi melalui peraduan CIMB Golden Ticket, konsert kita bagi jadi, pemenang dapat akses awal ke kawasan depan pentas pada malam 30 Ogos. Oh, I see. Duduk depan sekali ke? Front row. Apa? Dan kepada mereka yang telah diumumkan dan berjaya memenangi Golden Ticket, nanti korang turun ke booth CIMB 30 Ogos di Dataran Merdeka untuk collect Golden Ticket korang. Yes! Wow. Korang juga berpeluang menerima hadiah eksklusif dari CIMB. Check it out, my man. Apa? Miau narik ni. Ni mesti beribu-ribu orang datang membanjiri Dataran Merdeka macam tahun-tahun sebelum ni. Dan walaupun pemenang peraduan dah diumumkan, tiket emas masih boleh dimenangi di booth CIMB 30 Ogos di Dataran Merdeka. Datang tau, mana tahu rezeki korang. Okey, sedikit public service announcement nak buat ni. Tolong jangan buang sampah merata-rata ya. Buang di tempat yang disediakan oleh DBKL. Sama-sama kita cuci-cuci dan jaga kebersihan bandar kita. Yes sir, that's right. Dan kalau nak tahu Cedric dan Bob, orang awam juga boleh datang tengok sesi latihan konsert Kita Bagi Jadi pada 29 Ogos. Terbuka dan percuma. Betul. Dan macam pesanan Cedric dan Bob, sampah jangan buang merata guys. Kutip dan buang kat tempat yang sepatutnya. Turun padang, bersihkan padang, bawa balik rumah. Outside ni semua kita punya rumah juga. Okay? This is very important guys. Betul tu. Okay guys, jangan lupa ya datang ke Festival Ambang Merdeka Kita Bagi Jadi dari 29 hingga 31 Ogos di Dataran Merdeka. Aman Ra my bro. Jumpa kat sana tau. Terima kasih Cedric dan Bob. I'm gonna see you there man. You better be there. Let's go baby.